Pada tahun 2009, harga 1 gram emas 999.9 public gold adalah sekitar RM111. Ini menjadikan gold bar 1 kilogram ketika itu hanyalah sekitar RM111,000. Dengan jumlah itu, dulu anda beli satu jongkok emas, anda dapat emas hampir sebesar satu tapak tangan anda. Tetapi hari ini, dengan duit yang sama, anda hanya mampu beli sekitar 175 gram emas sahaja. Dalam masa 17 tahun, kuasa beli duit berkurangan hampir 6 kali ganda. Yang menariknya, emas itu sendiri tidak berubah. Beratnya tetap sama 1 kilogram, ketulinannya tetap sama, tetapi jumlah duit yang digunakan untuk membeli emas itu sudah jauh berbeza. Hari ini, jika anda jual 1 kilogram emas yang dibeli pada tahun 2009, anda akan dapat sekitar RM584,000. Dalam tempoh 17 tahun, itu bersamaan dengan pulangan sekitar 25% setahun. Inilah bukti sebenar bagaimana emas melindungi nilai harta. Bila simpan duit, nombornya mungkin kekal sama, tetapi kuasa belinya semakin susut. Sebaliknya, bila simpan emas, nilainya berkembang walaupun bentuknya tidak berubah. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin mengalihkan bahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, dah boleh isi borang Learn More. Untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara simpanan emas yang terbaik untuk anda.